welcome to Chongqing, China. So, minggu ni aku bersama Xiaomi untuk jalan-jalan dengan Xiaomi 17 Ultra ni. So, untuk video hari ni, aku nak bawa korang semua lah kan jalan-jalan kat Chongqing ni, test fotografi dengan telefon ni sendiri. So, mari tunjuk korang hotel aku dulu. So, hotel aku dekat tingkat 21. Memang tinggi dia lah. Korang tengok kat bawah ni. Ada bertingkat-tingkat lagi rumah juga jalan. So, that's like very particularly menarik lah pasal Chongqing lah. Dia punya city ni adalah dibina atas bukit ataupun atas gunung. Tak pasti bukit atau gunung. But it is very interesting lah bagi aku kalau kau tanya aku. Sebab China ni ada banyak orang kata state lah kan. So kau boleh pergi Guangzhou, Shenzhen macam-macam. Dan Chongqing ni bagi aku lah very specifically interesting lah sebab dia berbeza daripada semua bandar-bandar besar kat China ni. So kita akan stay pagi ni kan, sembang-sembang sikit kan. Dekat bawah tu dia orang ada sesi briefing untuk 70 Ultra ni. So aku tengok dulu apa yang menarik pasal 70 Ultra ni. And kita akan keluar jalan-jalan dekat Chongqing ni. So stay tune. And also untuk shooting ni aku akan shoot pakai kamera ni juga separuh. And also some of it aku akan shoot pakai DJI Osmo Nano ni untuk tunjuk korang POV. Dan juga of course lah ada setengah video aku akan shoot pakai Ultra ni. So yeah. So aku tunjuk sikit hotel aku macam mana. Okay lah, korang tengok memang lah selera kan apa boleh buat kan. Sebab aku baru nak kemas-kemas barang lagi. So ni laptop aku ni Xiaomi bagi free kat aku. This is limited edition mana nak dapat kat Malaysia. Power bank Xiaomi 20 mAh, Type C 165 watt, fast charging. Gila tak gila, very nice. Aku tengah charge kat situ, sekejap tunjuk. Ini power bank, quite nice. Dia punya kabel macam ni, bercantum. So kalau korang just nak bawa pegang macam ni, kinda nice. So gonna be my permanent power bank from now on. Ni lagi yang dua ni, dia punya photography kit. Ni photography kit, ini casing biasa lah, but it does make it look interesting lah. So ni, mana dia? Ada pocket. Bukan ni. Ni dia. 70 Ultra. Really nice looking. Tapi ni bukan photography kit ni. Dah dia make casing je. Casing ni sekarang lebih kata nipis lah. Which is I like. Sebab dulu yang 14 Ultra lebih tebal. 14 ke 15 aku dah lupa dah. So this is the phone lah. Lebih flat lah dia punya edges Nanti aku tunjuk lebih lagi. But this is the phone. And aku tunjuk korang Chongqing dekat luar. Kalau tak ada glaring lah. So macam korang nampak, sana tu ada dia punya sungai. Dekat belah bawah ni ada tingkat-tingkat lagi. So drip of the day, apa benda aku pakai ni very simple je. Aku pakai sweatshirt dari Uniqlo, sweatpants dari Uniqlo yang C punya dengan kasut daripada New Balance and stocking Uniqlo. Jenis untuk apa jenis panas aku lupa panggil apa. Thermal socks. So kita orang nak pergi, so aku nak pergi ni untuk briefing Xiaomi 70 Ultra. So jom kita keluar balik bawa barang lain. So kita pergi ni tu. By the way ni spec daripada Xiaomi juga. Ni Xiaomi Smart Glass yang ada bunyi tu. Kinda nice saja pakai. Just for for the drip baby. Let's go. Okay, baru dah settle meeting, briefing tadi. So aku just nak pack barang sebab kita orang nak keluar buat sesi fotografi. So get our power bank ready, Osmo Nano ready. Aku dah lekat magnet kat sini dah. So apa aku buat simple je. Cut, cabut and just pasang. Settle. So yeah. So disebabkan tengok suhu dekat luar macam sejuk semacam, dekat 1 digit je. So I must get my jacket here ready. And nice. Suhu ini berapa Suhu dalam 11. And it's actually drizzling kat luar. So kinda cool. So prepare awal-awal pakai ni. And yeah, aku rasa itu je. Jom kita keluar. So pagi ni kita orang gerak naik bas macam korang nampak tengah hujan. So yeah, nak kata aktiviti tu ada je. Cuba kita orang punya limitation tu agak banyak lah. Sebab banyak tempat tak boleh pergi sebab hujan. So kita orang boleh pergi kat tempat-tempat dalam bangunan ataupun luar bangunan waktu hujan dah berhenti. So it was not that fun. But dalam bas dia besar and tour guide kita orang pun memang baik lah kat sini.
Okay, spot pertama kita orang sampai kat Chongqing ni adalah Bang Zhaoju Residential Complex. Kalau sebutan aku salah betul, korang correctkan lah. Aku bukan Mandarin speaker kat sini Dekat sini dia ada satu foto spot yang memang legend sebab korang boleh nampak cable car lalu betul-betul depan mata korang dekat latar belakang bangunan lama. Memang vibe klasik habis dan cantik gila. And kalau korang jalan kat sini pun korang boleh nampak lah resident area ni memang dah lama, and aku suka vibe dia nampak macam at least 80s to 90s punya vibe lah. Aku ambil video kat sini memang rasa lah macam it is quite old place lah buat. Aku suka vibe dia kat sini. So masa on the way kita orang nak pergi ke second spot, kita orang berhenti kat tempat ni kejap. Tak ada apa pun, just take a few picture and then kita orang naik bus balik. Just tempat ni dia cantik jugalah, cuma macam mana hujan. So kita orang ada kat sini dalam 10 minit 15 minit So it was something fun lah. Tempat makan semalam, technical semalam kita makan kedai halal kat Sony Halal Street dekat Chongqing. Aku pakai mic daripada Xiaomi 7 Ultra, so dengar audio dia macam mana. But yeah, this is the place. Atau nak makan apa hari ni, we'll see. Oh yeah. Right here. Where? So good place. Nice. Lepas tu kita orang gerak ke Shiqiukou Ancient Town. Masa ni hujan dan dia dah mula turun renyai. So aku buat keputusan untuk simpan kamera besar aku dan aku guna DJI Osmo Nano 100% untuk semua shot kat sini. Senang sikit lah nak run and gun celah-celah kat orang ramai tanpa risau gear basah kan. Walaupun hujan, gambar yang keluar tetap nampak moody dan cantik. Tapi mostly waktu ni kan dia macam orang kata hujan, tapi hujan dia macam kabur-kabur putih-putih. So gambar dia nampak lebih cinematic lah. And hasil dia daripada Xiaomi 17 Ultra ni lah kan. Aku rasa memang nice dan aku pun banyak main dengan filter-filter dia dan yeah, it's pretty good kat sini. Seterusnya aku masuk ke area Haitangxi. Tempat ni sebenarnya kawasan perumahan low income, tapi seni bina ni memang unik gila dan nampak sangat raw. Memandangkan kawasan ni agak gelap, aku betul-betul test kemampuan night mode pada peranti yang aku bawa ni. Dan tempat ni kalau korang tengok betul lah memang nampak macam kawasan terbiar, tapi ni actually tempat orang tinggal. So this is like the reality of low income punya housing lah. It's not that bad, tapi waktu sekarang ni masa aku dekat sini memang sejuk. So kalau korang tak prep betul-betul memang sejuk kat sini. Dan jalan ni pun agak barai agak lah dan kotor kat sini. Try compare with the one in Petalusi. The famous one. The green and red. The Malaysian one is nice. Kita ada kimak. Makan. Kita dah ke night mode, tapi sekarang ni night mode pun nak ambil gambar pun tak banyak sebab sini tengah hazy. I mean Chongqing is nice sebab dia apa, very neon light macam kedai tom yum kan, warna-warni kan. But itulah sebabkan hazy, hujan, can't do much. Patutnya malam ni ada drone show. Wallahualam ada ke tak ada. Ada rezeki lah, tak ada balik hotel. Itu gila cerita tu hari ni kan. Tak macam mana? Balik hotel lah. Esok kalau ada lah. So next, plan asalnya kita orang nak tengok drone light show, tapi memang agak menghampakan disebabkan kena cancel disebabkan faktor cuaca yang hujan dengan angin yang kuat lah. Aku adalah sikit footage aku gigih menunggu kat sini dengan DJI Osmo Nano aku dalam hujan ni. Tapi apa boleh buat, benda dah tak ada rezeki kan. So kita orang pergi kat tempat lain pula kat sini. So disebabkan drone show kena cancel, kita orang lepak kat Riverside Park yang bertentangan dengan Hong Yadong. Kalau korang tahu Hong Yadong ni yang bangunan yang popular dekat Chongqing yang warna apa tu, yang macam temple area yang ada lampu neon lah. Itulah benda dia. Sebab kita orang tak pergi tempat ni disebabkan satu, jalan dia jam dan ramai sangat orang. So kita orang pergi opposite side lah untuk ambil gambar. Tapi sebenarnya kita tengok dari sebarang sungai macam ni pun lagi tenang. Dapat nampak seluruh bangunan yang menyala dengan lampu neon dia yang ikonik tu. Okay guys, so semalam dah settle shoot dekat luar walaupun hujan. Drone shoot cancel. So kita sambung ke hari kedua pula untuk hari ni. Hari ni aku tak pasti pergi mana lagi, but we gone somewhere yang berbeza daripada semalam. So let's continue our journey in Chongqing sebab esok nak gerak Beijing lah. So let's do it. Let's have fun dekat Chongqing ni, tengok apa lagi tempat best yang boleh kita shoot. Let's go. Sekarang ni kita dekat first location untuk second day untuk ambil gambar. Nampak sana tu, kalau korang tak nampak lah, ya, aku zoom sikit. So basically there's a macam fortress. Macam kat belah sana tu ada gang. It's really beautiful. Nampak lah dia punya modern and also dengan dia punya classic architecture lah kat sini. So kita akan ambil gambar lagi and test some video and then kita go on next location lah. Alright, jom.
ni pula actually berapa step daripada sana. Cuba naik bas daripada sana sampai ke sini. Dekat sini dia bawah bridge ni, kalau korang nampak tu bridge dia bawah ni ada tempat jalan kaki. Dan kat sana ada kapal. Kat sana tu kau actually boleh nampak cable car. Cuma tadi dah lepas aku dah ambil gambar, sempat ambil gambar. So yeah, sekarang nice tapi sejuk gila sekarang ni. Oh damn, tu Mas tengah ambil gambar. Kat belah belakang ni ada bridge dia untuk naik train sampai atas, lintas sampai belah sana tu. Pretty neat, pretty cool. And yeah, aku rasa lepas ni kita pergi makan kot. Maybe ada tempat sebelum pergi makan. So sekarang ni aku kat belah atas nama dia lah Xie Xing Feng Miang Gao Shao Jiu Tu. Okay, tak boleh sebut lah. Nama dia Long Meng Shao Old Street. So dia, kau nampak stop for place. Atas ni tingkat lah dari bawah. Then you can go upstairs even higher sampai atas sana tu. Kat sini memang aktiviti utamanya adalah berjalan kaki. Banyak sangat lorong-lorong kecil yang cantik untuk street fotografi. Aku sempatlah snap beberapa keping gambar yang aku rasa memang solid gila dengan lighting pagi tu. Memang penat sikit kaki sebab kena panjat, lepas turun, but overall it's quite a nice place. Dia nampak macam orang kata old Chinatown lah kat sini. This is the city tree of Chongqing, Banyan tree. This is the City tree, Banyan tree. Banyan. Yeah, we stay here waiting for everybody. This is the Untuk lokasi yang terakhir kita orang pergi lah Liziba Station. By the way, dekat Liziba Station ni, apa yang best lah dia punya kereta api yang masuk dalam residential punya building lah. Kalau korang nampak macam aku shot ni, aku tak sempat nak shot secara horizontal. Aku sempat shoot vertical je. So korang nampak lah muka aku dengan phone ni, aku tengah rakam. Itulah reaction aku. It was a nice shot, but yeah, tak ada apa sangat yang menarik. It's more like orang kata social media punya hype je. Tapi kalau kau tengok dia tak ada apa pun. But it was quite interesting experience lah kat Chongqing sebenarnya. So kita akan masuk dalam train tu, train yang dekat Chongqing ni, yang masuk dalam rumah tu. So let's give it a try, see macam mana, how's good dia punya public transport. Kita ambil gambar kat ni lebih kepada enjoying the vibe, ambil video sikit. And that's really it lah. Tengok macam ni. Jangan sampai ke plaza next station. Sampai malam and we end the video lah. Ni salah satu pengalaman paling parah kat Chongqing lah. Nak naik ke stesen kereta api ni saja dah memang penat gila sebab kena panjat bertingkat-tingkat mat. Berpeluh jugalah kat sini. Tapi bila dapat tengok sini train tu masuk tengah-tengah bangunan, memang rasa agak menarik jugalah. Lepas tu ambil lah beberapa shot kat sini. Kita orang terus gerak ke lokasi terakhir iaitu Kui Shing Lao Plaza. So sekarang ni kita dekat Kui Shing Lao Plaza. So apa yang best kat sini, kalau korang nampak, tunjuk korang, you see over there. Sekejap, flip. So kita kat tingkat, kita tingkat berapa sekarang ni? Huh? What floor are we This ground floor and there, I think it's like 20 plus floor. 21st, 22nd. Kat sini tingkat 22. 20 second. 22nd floor kan? Sana. Sana Sana. tunjuk. 22nd, I can see that. Good lay up here. So keluar itu jalan. Sini atas, second floor. Lepas tu, there's plaza over here. And kat sini ada bangunan lagi. So kalau fikir balik, 22nd, atas tu berapa? 40, 50, 60. Tinggi gila tu. Menarik jugalah plaza kat Chongqing. But yeah, cool plaza. A lot of foreigners, to be honest. Macam-macam orang ada lah kat sini. Kita interview orang ni. Abang lokal lah? Ya, Lokal lah? saya dah lama. Berapa lama duduk Chongqing ni bang? Saya sejak World War II. World War II lah? Walau weh. Saya sebahagian daripada orang yang cipta benda ni. Uish, sembang apa tu lah? Pergi tengok sendiri. Dah tengok lah. Alright, we back ke studio. So, apa korang rasa dengan pengalaman dekat Chongqing ni? Bagi aku sebenarnya banyak benda lagi aku shoot. Cuma aku rasa itu je yang best. Yang lain tu macam ada yang tak cukup audio ke laut. So, it is something yang aku rasa aku try and
boleh lah, but maybe next time aku akan try harder lagi lah untuk buat video je, sebab aku suka travelling and then bawa phone test kan. So macam korang nampak pengalaman kat negara lain, lepas tu gambar-gambar kat tempat tu menarik. So like it's something fun. So yeah, bagi aku footage daripada Xiaomi 17 Ultra Lock ni bagi aku cantik. Semua yang kau tengok tu kebanyakan sebab aku pakai Xiaomi 17 Ultra je lah. At least 70% ada dah setengah pakai awal-awal tu ke kamera. But aside from that, it's pretty good. I like it a lot lah. Ambil gambar, ambil video, tak ada isu sangat. Nak kata panas tak, sebab musim sejuk, tengah winter dekat Chongqing. So nak kata phone tu panas memang tak rasa lah. Memang serius tak rasa. Tangan aku sejuk lagi ada lah. But it was a great experience. Aku nak terima kasih dekat Xiaomi for bawa aku pergi ke Chongqing untuk test Xiaomi 17 Ultra. And yeah, itu saja. We see next video, mungkin ke Bangkok ataupun ke China again. We see. So itu saja. Bye bye.